Hello, hai kawan-kawan, bersama saya lagi. Jadi hari ini saya nak kongsikan bagaimana kita buat ulasan murid dalam laporan PBD secara automatik menggunakan Canva AI. Dan kita boleh copy paste. Mari kita lihat paparan. Baik, dekat Canva, cikgu-cikgu dah ada Canva Pro ataupun Canva Edu. Jadi tekan Canva AI, masukkan prompt. Prompt ni cikgu boleh guna secara kreatif. Okey, kat sini saya letak ada tahun, ada nama murid, kekuatan dan kelemahan murid. Jadi terus dia tunjukkan paparan sebegini. Okey, jadi saya guna use in a design, dan bila kita tekan use in a design, kita pilih website. Jadi kita boleh copy link tersebut dan guna saja tekan di telefon. Okey, bila website, dan dia akan keluar sebegini paparan desktop dan juga paparan mobile. Okey, contoh paparan desktop, saya pilih tahun 1, nama murid Ali. Okey, kekuatan saya nak letak dia suka jawab soalan, aktif belajar. Okey, kelemahan, okey, dia dah bagi terus Canva AI kat sini. Saya pilih je kurang membaca, takkan pemalu pula. Okey, kurang membaca, tulisan tak kemas. Lelaki kan. Okey, jana ulasan. Bila jana ulasan, dia akan terus keluar dekat bawah ni, dan cikgu boleh salin copy and paste. Itu sahaja. Mari kita cuba. Dan maklum, PBD dah nak dekat. Selamat mencuba. Bye-bye.